Kenapa Cikgu Bat ni serang askar? Saudara, saya tak serang askar. Saya buat untuk membela tentera itu sendiri. Askar ni berkorban. Mereka perlu dibekalkan dengan senjata dan peralatan yang sempurna. Bukan cap ayam. Sebab akak tahu atau tidak, bila kita tengok data, ada tentera kita meninggal. Sebab apa? Payung terjun dia ada nilai, dia terpaksa nylon itu akhirnya dia kurangkan kualiti, Ustaz. Sebab apa? Sebab rasuah. Akhirnya mati jatuh. Ada anggota tentera kita, vest ini, jaket ini, kan, kerana rasuah, kualiti bulletproof jaket ni kurang, tertembak, saudara, mati, peluru masuk jantung. Kerana rasuah. Akak tahu atau tidak, ada kereta kebal kita. Kita nak perang kan, ada kereta kebal kita. Kerana beli ni rasuah, engkau buat adjustment, beli peluru salah, kalau nak menembak, kita terpaksa reverse cari tanah tinggi dekat belakang. Nak cari bukit, sebab kalau tembak belakang tak ada bukit, kereta kebal tu terbalik. Ini cerita real. Akhirnya bila kita cari, Panglima, saudara, masuk duit 500,000, 600,000, 700,000 berulang-ulang tiap-tiap bulan. Kita buat laporan, kita serah bukti, tapi akhirnya Agung cakap perang rasuah, rakyat kena jadi mata-mata. Noor Ibrahim cakap perang rasuah, tapi bila saya perang rasuah, saya kena teruk intimidasi. Bila akak kena faham, yang saya dedah di media sosial hanya 30% daripada yang saya serah kepada SPRM, yang saya serah kepada AMLA Bukit Aman. Sebab kita nak dia bekerja tanpa gangguan. Tapi bila kau tak boleh pergi, nampak lembab, saya terpaksa dedah. Yang saya dedah apa dia? Semua rasuah salah guna kuasa ini ditutup dengan rahsia rasmi, rahsia besar, rahsia sulit, semua ada cap. Saya pilihan apa? Saya kena dedah. Bila saya dedah, Johor buat laporan polis, Batu Pahat buat laporan polis, Melaka Tengah buat laporan polis. Sini dia gerakkan Kuantan, Kedah, satu negara saya kena pusing dah. Hari tu asyik pergi Bukit Aman, Dang Wangi, boleh jadi OCPD. Tapi kalau dah round semua IPD, jadi ketua polis negara saya. Saya kena pusing. Dan kedua apa dia? Kedua saya bagi tahu, apabila SPRM lambat bertindak, bila saya dedah, ada beberapa kes yang saya siap tawarkan saksi. Saya bagi tahu SPRM, dalam kes ni kau kena panggil 5 orang. Sebab 2 orang aku dah bincang. 2 orang ni sedia nak bagi kerjasama. Ada Lieutenant Colonel, ada Captain, setuju bagi kerjasama. Tapi kau kena panggil 5-5. Sebab kalau dia 2 aja pergi, lepas tu benda ni terbongkar, dia mati. Jadi kan itu, kau kena panggil 5 dan 2 ni akan bagi kerjasama. Dia lembab. Akhirnya dia tutup, semua dokumen bertukar, saya kena saman. Kang, saya dedah beberapa dokumen yang pasal saya kena saman. Apa saya boleh buat? Saya kena berdepan. Saudara yang saya mati sekalian, itu tak sampai ugutan, ikut, ancaman, impit kereta, semua berlaku. Pakcik tahu tak, satu malam 3 minggu lepas, rumah saya di Seremban, tiba-tiba pukul 10 kereta orang keluar, kan. Akhirnya bila bini saya balik dulu dengan anak saya, gate rumah saya kena rantai pula lagi. Kena rantai tak? Kan? Tinggal nota depan rumah. Adalah nama dia tinggal, IC dia tinggal. Dia kata, sila bayar hutang, duduk diam-diam, kalau tak rumah dibakar.
tinggal nombor telefon. Saya telefon dalam perjalanan, bila bini saya kata, okey, kau duduk dalam kereta dulu, you duduk tenang-tenang, kan. Saya telefon. Saya kata, kamu salah rumah. Suara di sebelah sana, suara slang Cina. Kamu salah rumah. Apa peduli, you kena carilah itu orang. Saya marahlah. Saya kata, kau salah rumah. 15 minit lagi aku sampai rumah, 15-20 minit aku sampai rumah, aku tahu benda tu buka. Kalau tidak, aku telefon polis. Dia sebut apa? Ini polis semua kita Surabaya lah. Dia sebut, ini polis semua kita Surabaya. You jangan ingat you besar. You ingat you cikgu Bat, kita tak boleh bagi you mati ke? Saya jadi, ini bukan kes Alung salah rumah. Sebab dia sebut cikgu Bat. Kemudian bukan saya, dia yang letak telefon. Kemudian dia mesej, nak bunuh, nak ancam apa semua. Saya pergi dekat polis. Akhirnya report polis lah yang selesaikan. Ini hanya secubisan. Impit kereta. Saya tak nak bising benda ini sebab saya tak nak alihkan tumpuan rakyat dengan perang rasuah. Hafizuddin Jantan, Nizam, Panglima kena. Saudara, itu tidak membawa erti apa-apa. Sebab masalah dalam tentera sekarang apa? Kartel. Yang menyusun daripada atas sampai bawah bukan setakat perolehan, tetapi perjawatan. Banyak anggota tentera kita yang baik, tapi tak nak kau tim dengan kartel, tak nak ikut kegiatan rasuah, tak boleh naik pangkat. Ini keadaan dia sekarang. Kerana itu saya lawan. Saya dedah. Tapi Alhamdulillah, Allah ni maha membolak-balikkan hati manusia. Sebab kita ni hamba ciptaan dia. Ribu mesej saya dapat sampai sekarang. Anggota lain-lain pangkat di bawah ni. Cikgu baguslah, cikgu itulah ini. Saya kata ini bukan usaha kita, bukan usaha saya. Ini usaha kita, rakyat Malaysia semua. Saudara yang semati sekalian, saya bagi dua contoh. Macam mana apa yang saya gelar projek rasuah dan sebagainya. Okey. Malaysia ni negeri yang banyak sungai, negara yang banyak sungai. Jadi antara elemen penting dalam strategi pertahanan negara ialah untuk mempunyai tactical bridge yang bagus. Tactical bridge ni apa kejadahnya? Tactical bridge ni ada sebuah lori yang bawa kereta, yang bawa apa bridge yang sambung yang tutup sungai itu kan. Dan kadang-kadang musim banjir, jambatan runtuh, askar pun pakai juga tu di kampung untuk bantu rakyat. Tactical bridge kita, saudara, telah dibeli, buka tender. Ni dekat tangan saya ni maklumat tender tactical bridge. Saya bagi tunjuk maklumat tender tactical bridge, buka tender kan. Bila dia buka tender tu, baguslah semua. Spek bagus, apa semua, buka tender. Buka tender ni pun dah set dah siapa nak menang. Buka tender ni, kan. Jadi harga berapa? 263 juta. Tactical bridge. Modal tactical bridge bila saya dah go through apa semua, 80 juta, Ustaz. Untung ini namanya tali lagi mahal daripada lembu. Ni tactical bridge. Tapi kalau kau beli betul-betul, baguslah. Tapi malangnya, saudara, malangnya, Kementerian sendiri, Kementerian Pertahanan pernah mengeluarkan surat ni berkeliling. Ini pun ada label sulit. Ni kalau saya dedah, Ustaz, dia boleh tangkap. Keluar je kena tangkap. Tapi nak buat macam mana, kena dedah lah. Arahan MKTD BPPTD /100-2/7/1 sebut apa? Untuk semua tender wajib barang yang dah ada di pasaran dan wajib telah teruji. Kalau barang baru prototype, lain pintu boleh masuk. Tapi tender biasa mesti. Saudari yang saya hormati sekalian, akhirnya barang ini telah ditempah di China. Telah dibeli di negara China dan saya ada data semuanya. Dia beli di negara China. Dan malangnya apabila kita go through kilang ini di China,
kilang ini belum pernah lagi buat tactical breach. Tak pernah. Kan? Dan dia pergi tengok tactical breach tu dengan cara macam, lepas menang tender kena pergi tengok. Dia pergi tengok prototype macam mainan lori. Kita ada gambar dia. Dan bukan itu saja, bila kita dapat, ni semua dia pelik ni macam mana saya dapat. Bila kita dapat lukisan kejutaraan dia plan lori ni Ustaz, kan? Pertama sekali, yang tanda tangan chop plan ni, kalau baik rumah, yang arkitek, civil, kontraktor civil lah. Ini kenderaan. Mesti automotive engineer, automotive arkitek yang tanda tangan. Tapi yang tanda tangan siapa? Civil. Saya pergi buat carian antarabangsa, civil. Ini kau nak bina buat tactical breach dengan batu-batu ke apa ni? Dia kenderaan. Ini dah menipu. Saudara, yang menang tender ialah syarikat Norinco. Tapi akhirnya yang lukisan kejutaraan ni tactical breach jenama China Horizon. Bila tengok spek tender dan barang jauh berbeza langit dengan bumi. Itu belum lagi breach kabel. Kita beli 20 juta. Hantar dekat Gemas 4 tahun lepas. Kita pakai berapa banyak? Kita tak pernah pakai sebab dihantar kualiti adalah kualiti berbeza, dihantar barang lain dan kita tak pernah pakai, dan tahun depan cukup 5 tahun boleh mula mohon untuk dilupuskan dan boleh beli 20 juta yang lain. Itu belum saya sebut radar. Tahu radar? Radar ni maksud apa, terbang ke atas boleh kesan Ustaz. Boleh kesan. Itu kaedah orang kampung cakap, yang terbang boleh kesan. Tapi akhirnya kita tempatkan radar kita di Bintulu. Baru beli radar. Harga ratus juta. Tak ratus juta. Beli radar ni, saya ada semua data. Mula-mula pergi tengok dekat Spain Ustaz. Spain ni, radar patut Spain hantar ke Kazakhstan, tahan dulu. Bagi tentera Malaysia tengok, nilai. Pergi shine ni, dia panggil shine. Hidupkanlah radar ni on, dekat tengah-tengah ladang. Betul lah cara dia. Detect 3D. Keluar laporan, radar gagal. Tak apa. Kemudian pergi Paris Ustaz. Orang gila pun tak uji radar tengah pekan. Dia tak keluar daripada Paris, tapi dia boleh dapat kelulusan radar lulus. Dan paling menarik apa dia? Tadi saya dah tunjuk surat daripada Kementerian Pertahanan. Nak beli barang, masuk tender, mesti dah ada barang tu teruji. Tender radar tutup 13 hari bulan 9 Ustaz. Tender radar 15 November, syarikat yang menang tu, Thales yang menang tu, telah mengumumkan di Dubai Airshow. Apa dia? Kita memperkenalkan prototype Groundmaster 400 Alpha. Radar yang beli. Baru kenal prototype bila? 15 November. Kau dah menang tender Malaysia bila? 13 hari bulan 9. Dan radar akhirnya tak boleh pakai. Impact dia apa? Saya kata, impact dia bukan saja keselamatan, kemaluan pun banyak. Ingat MH370? Ingat tak? MH tu terbang kat sini. Lepas tu hilang daripada data. Hilang. Kena faham MH tu tiba-tiba hilang daripada data. Hilang. Bila hilang daripada data, Kak, kita pun pergi kejar. MH ni pergi mana? Pergi Beijing. Mana tahu dia hilang? Sebab patut waktu dia sampai Beijing, tak sampai. Oh, senang lah kan. Dia macam kaedah, Ustaz nak balik Seremban, patut 1 jam. Mana tahu Ustaz hilang. Ustaz tak sampai lagi 1 jam, hilang lah. Kan? Kat mana apa semua tak boleh kesan. Tak boleh kesan. Mana menuju? Sebelah Sanun lah. Dia pergi ke Beijing tu sebelah Sanun. Pergilah ramai-ramai cari. Nyusul jalan sebelah Sanun. Ingat, kita menyusul jalan Vietnam, Teluk Vietnam apa semua. Akhirnya jiran kita kata, jiran sebelah rumah cakap, dia keluar rumah tadi tak menghalau Sanun dah. Dia menghalau ke Indonesia. Oh iya ke? Bagi berhimpun dekat Laut Cina Selatan. Baru cari. Lepas tu mana? Agak daripada sini,
Dia pergi ke lautan Hindi lah Ustaz. Pergi cari lautan Hindi. Saudara, kapal terbang kita pergi mana pun kita tak tahu. Betul lah sabotaj, betul lah apa, ada macam-macam lah. Tapi kemaluan kita apa? Kapal kita pergi mana? Bukan lalu dekat Kazakhstan, bukan lalu ke Rusia tu kita tak boleh cari. Dia terbang hala sana, patah balik, lintas Malaysia, kita tak tahu. Punca dia apa kak? Punca dia macam ni lah. Ini kan pula musuh nak menyerang, na'udzubillahi min zalik. Isu ketenteraan ini isu yang besar. Tapi setakat ini saya puas hati, saya tidak puas hati. Saya tak puas hati. Yang didakwa, akhirnya proses terhenti. Kes-kes banyak. Saya berdepan dengan intimidasi, tekanan dan sebagainya. Mereka sebenarnya melepaskan batuk di tangga sahaja. Yang kena dakwa bukanlah ikan bilis. Saya mengaku bukan ikan bilis, tapi bukan ikan jerung. Paling tinggi pun Ustaz ikan kembung. Taiko tak didakwa lagi. Sebab mereka menguasai environment itu. Apa nak jadi negara Malaysia kak? Pertahanan rasuah, sistem pendidikan kita rasuah, agensi agama korup sebegitu rupa. Kita ni sedang diuji bala. Allah uji, kita kena bersangka baik dengan Allah ni kan. Dengan qada dan qadar, kita kena bersangka baik. Hari tu kau minta sangat kan, kau nak sangat dia jadi Perdana Menteri kan, ambil sekarang.